Masa itulah yang semua berebut-rebut nak ambil kredit. Jadi kalau macam MITI, jadi dia dalam keadaan yang pelik. Kami bersetuju front end ni, tapi kami tak setuju Kementerian Ekonomi buat. Ya mestilah kami. Pula dah yang kamu jadi MITI menteri bertahun-tahun, yang kau tak fikir kenapa? Bila orang lain buat, lepas tu kau dengki. Teruklah macam tu kan. Jadi Anwar Ibrahim pula awal-awal dia macam tu lah. Dia depan lain, belakang lain kan. Dia awal-awal dia juga yang suruh Kementerian Ekonomi pergi buat semua tu. Jadi bila dia tengok Zafrul tak puas hati, menjerit-jerit ni kan, dia tak boleh ni, macam mana ni, tapi saya nak benda ni berlaku. Itu yang kena pergi ke kabinet berkali-kali lah. Jadi akhirnya kami pun mengalah lah, kata tak apalah, ini untuk negara. Ada ke macam budak-budak duk berebut nak umum, siapa nak umum kredit ni, kau suka kau lah ambil. Jadi sebab itu akhirnya walaupun dia diusahakan 100% oleh Kementerian Ekonomi, itu yang rapatnya dengan Kementerian Ekonomi, kalau tengok pengumumannya, yang tanda tangan dia diletakkan di bawah MITI. Tapi ada hikmah dia lah. Bila jadi macam ini, kau nak kata apa kat akunya? Benda ni semua yang tanda tangan adalah MITI, yang kontrol duit adalah MITI. Semua MITI, semua Maida. Sebab masa itu Maida dengan MITI pantah dia mudah aja. Saya bersetuju benda ini, tapi kami yang kena buat, kami yang kena umum. Dan ikut suka kau ambil je lah kan. Jadi sama jugalah pasal Kementerian Kewangan, Amir Hamzah kan. Dia macam neither here nor there. Saya setuju tapi saya tak setuju. Saya setuju tapi saya tak setuju. Saya tak setuju sebab duit tu banyak sangat. Saya setuju kerana pumpang dia drag. Sedangkan Anwar Ibrahim ni dah 2 kali jumpa dengan pimpinan dah memang nak sign, dah komit 2 kali tukar tarikh ni. Sepatutnya I think mula-mula Februari dia dah datang semua, tapi Anwar tak boleh nak selesaikan sebab Zafrul dengan Amir Hamzah tak bersetuju ni, MITI tak bersetuju sangat kan. Jadi dia pun minta tempoh masa. Kemudian Anwar sendiri yang pergi bincang dengan CEO dan juga dengan Masayoshi Son lah, tuan punya SoftBank kan. Kemudian dia happy. Itu yang jadi, itulah kan. Saya nanti bukan sekarang lah, nanti saya akan tunjukkan tarikh dan juga mesyuarat satu persatu, berapa banyak mesyuarat ni yang telah dilalui, untuk menunjukkan kalau dia kata perkara ini terburu-buru, dan yang terburu-buru itu seluruh kerajaan Malaysia lah, bukan kita lah kan. Jadi sebab itu yang lawaknya ini gambar tu rakan media lah. Rakan media masa tu dia sedia maklum benda yang berlaku ni. Itu gambar reporter Zafrul bagi maklum balas kepada reporter depan tandas kan. Dia betul-betul selepas launching ceremony itu dia keluar cepat-cepat di depan tandas tu, and then dia bila launching tak sabar-sabar. Bukan, dia nak pastikan supaya dia the first yang bagi maklum balas kepada media lah. Beria juga supaya ARM ini dikenali sebagai hasil tangan kerja dia lah, air tangan dia lah kan. So kita orang aku duduk kat atas pentas sibuk lagi, dia dah ada kat depan dah bagi PC kan. Itu kebodohan yang ada dalam kerajaan sebelum ini lah. Punyalah berebut kredit. Dan saya ingat ARM sendiri kata jangan announce apa-apa dulu, sebab diorang listed on and very sensitive to announce the deal. Sebab benda ni tak pernah berlaku sebelum ini. ARM tidak pernah ada sebarang program seperti ini untuk membantu sesuatu negara untuk membangunkan semiconductor. Tak pernah. Dia kira aku monopoli. Kau nak, kau datang jumpa aku, kau tunjukkan berapa duit kau ada, sama ada you ada kepakaran ke tidak. Sebab ARM is in their best interest. Bila dia bagi you IP, chip itu berjaya dihasilkan dan chip itu berjaya dipasarkan.
Sebab duit dia bukan bayaran IP tu semata-mata tau. Duit dia ialah bila dia jadi Samsung, bila dia jadi Huawei. Sebab bagi setiap gadget itu dia dapat duit kan. So awalnya tu dia tak bagilah umum, tapi lawak lah, kita orang masih dekat dalam. Zafrul dah bagi sidang media pasal pelancaran. Kemudian Zafrul jugalah dalam sidang media dia tu, dia cuba nak pastikan kredit itu kepada PM dan dia. Sebenarnya ini ialah hasil diketuai oleh PM, rundingan semua. Nak beritahu ini tak ada kena-mengena dengan Kementerian Ekonomi. Allah Maha Kaya. Selepas 1 tahun dia berbalik macam ini. Bila sekarang dia nak gunakan kononnya, aku sakau 1.1 bilion dengan tergesa-gesa buat benda ni. Semua rekod menunjukkan, semua yang mengumumkannya pun Tengku Zafrul, yang duk ambil gambarnya pun Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kok mananya Rafizi tergesa-gesa kan. Jadi saya sebenarnya agak mengalu-alukan kalau dia teruskan. Dan kalau dia dakwa di mahkamah, bagus, kita boleh tunjukkan. Kita heret semualah. Tengku Zafrul pun kita heret, Anwar Ibrahim pun kita heret, Amir Hamzah pun kita heret, KSU, TKSU, MITI pun semua kita heret semualah masuk ke dalam mahkamah kan. Tapi saya rasa dia takkan berakhir di mahkamah. Sebab tujuan dia ini hanya ialah untuk mewujudkan persepsi sekarang kan. Saya nak duduk dengan peguam saya, kalau dia tak berakhir dengan pendakwaan di mahkamah, aku nak saman kerajaan tu. Kerana menyalahgunakan dan mengada-adakan sesuatu semata-mata untuk karakter assassination. Saya awal-awal tu frust kerana semua orang bersetuju benda ni okey. Semua orang kata ini akan melonjakkan nama Malaysia. Tapi pada masa yang sama, semua orang letak segala jenis halangan supaya dia ke depan. Itulah sebenarnya cerita pasal Am lah. Tapi Alhamdulillah, kerana Tengku Zafrul sangat ke depan. Dia cepat-cepat kan nak sailang kiri kanan tu. Sekarang ini bila benda ni ada, orang boleh pergi Google, semua orang kata tapi Zafrul yang kata macam ni, tapi Anwar Ibrahim yang kata macam ni. Kok mana yang Rafizi Rashnya kan? Okey, baik Abi. Kita mungkin ada lagi sikit lagi. Aku terlupa. Soal berebut-rebut nak dapat kredit ni kan. Benda ni bukan saja sampai kat Kerajaan Persekutuan, dia sampai kat Selangor. Jadi kalau nak dakwa lah, kata benda ni rush semua kan, bukan saja setakat aku yang tergesa-gesa. Lebih tergesa-gesa ialah Nurul Izzah dengan Amiruddin Syahri lah. Nurul Izzah yang tak pernah terlibat pasal semikonduktor ni, tiba-tiba menjadi penasihat kepada semikonduktor. Kan dekat Selangor kan ada IC Design Park yang di Pucung kan, di bawah SIDEC. IC Design Park itu ialah program Kerajaan Persekutuan di bawah AM inilah yang memberi peruntukan 50 juta itu untuk mewujud IC Design Park. Bukannya Kerajaan Selangor, itu diluluskan oleh Kementerian Ekonomi supaya kita boleh mula menarik startup dan syarikat-syarikat untuk mereka cipta chip menggunakan IP daripada AM kan. Dan yang kat situ yang kita nak latih engineer ekosistem kan? Tu ekosistem dia lah kan. Jadi kita pun susah payah lah gabungkan itu gini kan. Tak pernah ada Amiruddin Syahri, tak pernah ada Nurul Izzah. Bila aku resign, tiba-tiba Nurul Izzah menjadi penasihat SIDEC mengenai semikonduktor pasal AM semua ni lah. Anwar Ibrahim pun pergi melawat, jumpa engineer semua kan. Jadi akhirnya budaya kita tu sampai ke sudah tak habis lah. Budaya ambil photo finish. Kan. Jadi kalau sekarang ni baguslah hikmah dia. Kalau kata benda ni tergesa-gesa merugikan negara, ramainya lah orang bodoh di kalangan pimpinan kita ni. Benda ni merugikan negara, tapi semua berebut-rebut nak pergi ambil gambar ni. Semua berebut-rebut nak jadi penasihat.